Teringin ke nak makan sengkuang calik? Inilah dia Tropika. Rojak buah pun ada, kuah rojak pun ada. Rojak buahnya ni ada 5 jenis kesemuanya. Korang tengoklah sendiri tu, segar-segar kan. Tapi hari ni aku tak nak makan rojak, aku nak makan sengkuang calik. Wah, besar betul sengkuangnya, dah macam roti gardenia pula. Memang aku dah teringin lama nak makan sengkuang calik ni. Dengan harga RM6 aku rasa berbaloi sebabnya tebal dan juga besar. Kuahnya tak perlu dipertikaikan lagi, pekat melekat. Korang tengoklah tu ha. Untuk rojak buahnya pula, kalau kecil harganya RM8, untuk saiz besar RM10. Dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat daripada pukul 11 pagi sehinggalah pukul 6 petang. Kacang yang diletaknya pun tak kedekut, menggunakan kotak yang premium. Oh ya, lupa pula, lokasinya ialah di belakang McD Prima Saujana Kajang. Macam biasalah geng, sebelum nak mengundur diri tu, kita tinggalkan jejak dulu. Tampal, jangan tak tampal tau. Kalau tak tahu lagi lokasinya, senang aja, jalan menuju ke Giant Prima Saujana Kajang. Sampai aja dekat rumah, aku terus buka. Dekat luar tu dah gelap-gelap macam nak hujan pula. Sekali buka, wah, dah macam kek lele. Kuahnya menari-nari pula tu. Suapan pertama masuk ke dalam mulut aku, memang rangup. Kuahnya yang manis-manis, di hujungnya ada sedikit pedas. Bertambah lemak lagi apabila dicampur dengan kacang tanah. Tak nak kacang tanah? Jangan malu, jangan segan, cakap aja dekat owner yang berada di sekitar dengannya. Apa tunggu lagi geng? Jomlah support. Boleh.